Tindakan mencuci aloe jojoba shampoo. Okey. Kita tuangkan air dalam gelas. Kemudian kita gunakan iodin mewakili kotoran. Okey. Kita tuanglah beberapa titik. Okey, kita buat larutan iodin lah. Okey, kita kacau-kacau ni supaya kepekatan iodin untuk kedua-dua gelas tu sama. Sebab tu Kak Kamah bancuhkan dulu dalam satu gelas, kemudian dibahagi dua. Okey, ni kita gunakan shampoo biasa. Satu ketika dulu Kak Kamah guna shampoo ni, kita masukkan dalam satu gelas. Okey, kita nak bandingkan ni dengan shampoo jojoba kita ni. Okey, shampoo aloe vera ni. Okey. Tak nampak tau sebab shampoo aloe vera ni dia jernih gitu. Lembut je, harum semerbak. Okey. Kemudian kita kacau. Ini ibaratnya kalau dekat rambut kita ni kan, kita gosok-gosok shampoo tu kat kepala, kat rambut kita kan. Kita kacau. Tengok ada perbezaan kan antara dua ni. Okey, guna shampoo biasa tu kita nampak dia keruh. Dia keruh. Okey, manakala dengan shampoo jojoba ni, okey, dia jernih. Okey, ada perbezaan jernih tu. Okey, kita biarkan beberapa lama tau ni. Kita dapat lihat yang shampoo jojoba tu dia jadi tak berwarna.